Langkah kedua, apa yang perlu anda lakukan adalah copy website Auto MLM anda. Okey. Copy website ini, anda telah pun belajar cara untuk copy website. Kawan-kawan boleh highlight di sini. Copy. Dan pergi ke NView. Open web location file, open web location, masukkan URL website saya ini dan klik create. Okey. Setelah anda melihat website ini memang kosong. Ini untuk video ya. Sebab anda pun dah belajar cara nak masukkan video. Video ni akan kosong di dalam NView, dia tak akan keluar. Okey. Dan saya perlukan anda tukar di dua tempat sahaja pada peringkat awal ini. Okey. Untuk membolehkan anda dengan segera menjalankan perniagaan anda. Okey. Pertama adalah di daftar 7 hari percuma ini. Double klik di sini. Apabila keluar link properties, anda boleh lihat di sini ada sponsor. Tukarkan ini kepada username GDI anda. Tukarkan username ini kepada GDI anda. Okey, username GDI anda. Selepas itu anda klik OK. Dan yang kedua, di bahagian 2, autoresponder, tukarkan klik di sini untuk memulakan pendaftaran. Double klik di sini. Nanti ada keluar di dalam link location ni. Tukarkan ini kepada username autoresponder traffic wave anda. Tukarkan autoresponder traffic wave anda di sini. Okey. Dan dia telah pun menjadi link anda punya. Klik di OK. Dan yang terakhir, anda tukarkan di bahagian bawah ini maklumat-maklumat yang ada di bawah ini kepada maklumat anda. Okey. Tukarkan maklumat yang ada di sini kepada maklumat anda dan selepas itu savekan. Okey. Savekan file ini untuk menjadi file anda. Okey. Ingatkan nama, saya cadangkan jangan ubah, biarkan nama dia file Auto MLM anda juga. Okey. Dan sekarang anda telah ada 2 file, Auto MLM anda dan sekolah percuma. Dan savekan. Okey. Dan kita akan jumpa untuk setting seterusnya selepas ini.